Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan sharing session ini berkenaan dengan nasihat seorang ayah kepada anak-anaknya yang kali ini yang ke-17 iaitu bersikap amanah, berintegriti. Ini sangat penting sebenarnya sebab dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 Allah berfirman yang maksudnya lebih kurang, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu bila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Gitu. Rasulullah juga bersabda, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Dan juga Rasulullah bersabda, Rasulullah adalah orang yang sangat amanah, sehingga dia diberi gelaran Al-Amin, yang bermakna sangat dipercayai, kan. Dan dia Rasulullah sebelum diangkat menjadi rasul memang telah begitulah dianya, kan, diakui sangat amanah dalam bisnes. Dia ni businessman Rasulullah, sangat amanah, sangat jujur dalam menjalankan kerja-kerja bisnes, perniagaan, kan. Sehingga kan ketika timbul perselisihan orang Quraisy ketika nak membina semula Kaabah tu untuk meletakkan Hajarul Aswad, siapa yang akan meletakkan batu Hajarul Aswad itu, tapi mereka tak dapat selesaikan, dan Rasulullah diberi kepercayaan untuk menyelesaikan masalah itu, dan berjaya perselisihan diselesaikan oleh Rasulullah sendiri, kan. Bahkan bila orang Quraisy perlu menyimpankan duit, menyimpankan harta yang berharga, mereka pergi kepada Rasulullah untuk diserahkan, untuk disimpankan, dititipkan. Begitulah kepercayaan mereka kepada Rasulullah walaupun sebelum menjadi Rasul, kan. Dalam kisah Nabi Musa gitu juga, kan, ketika dia berlari daripada buruan Fir'aun, dia diambil bekerja oleh Nabi Shu'aib sebab dia adalah kuah dan amanat. Dia ni orang yang kuat dan juga amanah, kan. Begitu juga Nabi Yusuf, Nabi Yusuf juga terkenal sangat amanah dan berintegriti, sehingga kan ketika Raja Mesir nak menyelesaikan masalah kemarau panjang yang akan dihadapi oleh kerajaan Mesir, dia melantik Nabi Yusuf, walaupun Nabi Yusuf ni bukan orang Kipti, dia ni orang Yahudi, bukan orang Kipti, Jadi raja meletakkan kepercayaan tu kepada Nabi Yusuf, bukan Kipti, untuk kelangsungan dan juga keselamatan kerajaannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.